Just nak share, tahun lepas aku punya fashion show, mak aku tak pernah datang aku punya fashion show mana-mana pun. Sebab mak aku ada dekat Ipoh. Bapak aku ada sakit sikit. Bapak aku kena pergi dialisis seminggu berapa kali kan. So mak aku kena commit bawa bapak aku pergi dialisis. So agak susah nak ajak mak datang KL hari Sabtu. Sebab nanti nak kena bawa dialisis, so susah. Macam tahun lepas kan, aku call mak aku sebelum fashion show. Memang very emotional. Aku kata mak takut lah sebab aku ada buat presentation semua kan. Takut lah. Tiba-tiba John datang cari aku. Liim, mak suruh peluk kamu. Mak aku pun jenis yang dia hancar virtual hug, connect kan adik-beradik ni. Dia the mastermind sebenarnya. Mungkin mak aku kot. Mak aku panggil abang aku, "Hey John, Azri Zahir, hey pergi kot cari adik Im tu, dia tengah sedih kan." Tiba-tiba macam, oh okay. Benda macam tu lah. Support walaupun diorang mak aku jauh apa semua. Aku tahu dia nak take part dan dia nak cuba buat sedaya upaya untuk support. Bukan aku seorang je, obviously. Adik-adik aku semualah. Aku pula tersentuh bila dengar benda ni kan. I think family value tu sebenarnya benda yang sangat penting lah untuk kita nak berjaya dalam kehidupan. Kalau kita ada dia punya family support, InsyaAllah kita pun boleh. Charity starts from home, right? Up. Betul.